Ruang sempit di sebalik dinding dijadikan tempat persembunyian bagi wanita warga asing yang dipercayai bekerja sebagai gadis pelayan pelanggan atau GRO. Kecekapan Pasukan Imigresen Negeri Perak berjaya menjumpai beberapa buah pintu rahsia yang menghubungkan tempat persembunyian terbabit. Operasi yang dijalankan di Ipoh Perak itu diperincikan oleh wartawan Nur Izzati Lokman. Tu dia buka, cepat. Nanti dia mau buka ni. Tadi punya lama saya cakap ni kan. Hampir 10 minit, sebuah pintu rahsia yang berselindung di sebalik kotak panel elektrik berjaya dibuka. Lebih 20 wanita warga asing ditemui bersembunyi di ruangan ini bersama seorang lelaki warga tempatan. Mereka disyaki bekerja sebagai gadis pelayan pelanggan atau GRO di premis ini. Pintu terbabit adalah pintu rahsia ketiga yang dijumpai oleh Pasukan Imigresen dalam operasi di sebuah pusat hiburan di Jalan Canning Estate, Ipoh Perak. Kami daripada Immigration, checking Malaysia ataupun foreigner, kita akan buat checking. Okey, saya minta kerjasama boleh? Sana. Awal serbuan sekitar jam 11.30 malam, pintu rahsia ditemui di tingkat 3 premis. Meskipun sempat bersembunyi, namun hasil risikan dan kecekapan pihak imigresen menggagalkan tindakan mereka. Dia tarik. Ni mungkin berapa orang pelanggan, tak pasti. Difahamkan lebih 30 wanita warga asing dipercayai pelayan pelanggan ataupun GRO ditemui bersembunyi di dalam ini ketika serbuan pihak Imigresen Negeri Perak. Dan selain itu kami turut menemui beberapa buku catatan dipercayai buku bagi merekod pelanggan dan juga tarikh yang mereka ada di sini. Mana lagi bilik rahsia? Tak tahu tu lah dia tuan. Kasih tunjuklah. Tu you tunjuk. Boleh? Sepanjang 2 jam operasi, 4 pintu rahsia ditemukan di tingkat 2 dan 3 premis. Hasilnya seramai 84 wanita warga asing berusia 25 hingga 36 tahun berjaya ditahan. Pemeriksaan lanjut mendapati rata-rata mereka menyalahgunakan permit yang dimiliki untuk bekerja di sini. Kita lihat kesalahan mereka ni kebanyakannya tanpa dokumen dan juga salah guna pas. Di mana kalau kita awal tadi kita dapat lihat salah guna pas di mana sebagai gunakan student pass. Lepas belajar di pusat bahasa di Kuala Lumpur, datang bekerja sebagai GRO di sini. Dan juga ada yang sebagai isteri warga negara yang takapan di mana suami tak ada tapi mereka isteri berada bekerja di sini. Dan juga ada yang juga sebagai construction, bekerja di construction pasnya tapi bekerja di kelab malam. Itu antara maklumat awal, siasatan awal yang kita dapat daripada serbuan ni. Bilik ada lagi hujung. Hujung ni ada lagi. Ada lagi dalam bilik. Ada lagi bilik. Keluar. Berapa nyuruh? Berapa nyuruh takut? Takut apa? Ada perempuan masuk tak? Satu saja. Satu perempuan saja. Ada cek? Ada perempuan. Ada. Ini merupakan bilik keempat, iaitu bilik tempat persembunyian percaya bagi menyembunyikan GRO ni. Dan kami temui seorang lagi wanita warga asing. Kelab malam ni dia sentiasa renovate dari masa ke semasa. Maknanya kalau kita jangka di situ mereka dah ubah. Tapi ada satu tempat yang sama lah yang kita jumpa. Kerjaan kita pada malam ni kita jangka antara yang terbesar pada tahun ini melibatkan tangkapan GRO di sebuah kelab malam. Seramai 12 lelaki tempatan berusia 20 hingga 46 tahun yang juga kaki tangan pusat hiburan turut ditahan. Mereka disiasat kerana melindungi dan membenarkan warga asing bekerja tanpa permit yang sah. Pakai orang Malaysia saja. Ini paling lama lah. Ini 1 bulan, 2-3 bulan. Satu orang saya kakak kerja penyakit. Tapi you nyorokkan orang. Itu satu kesalahan. You menyorokkan orang bersalah, you bersalah. Selain GRO, aktiviti penyalahgunaan dadah juga disyaki berlaku berdasarkan penemuan plastik lusina dan alatan lain. Difahamkan serbuan ini adalah serbuan kali kedua dilakukan di premis sama pada tahun ini.
Kekuatan pasukan operasi melibatkan 36 pegawai dan anggota. Kesemua 96 individu yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Perak untuk tindakan lanjut.